Ada perjalanan yang sekadar membawa kita ke sebuah tempat, dan ada perjalanan yang mengubah cara kita melihat dunia. Perjalanan panjang dari Johor Bahru ke Phuket bukanlah perjalanan yang singkat. Bermalam di Satun dan pagi ini kami menuju ke Krabi sebelum meneruskan impian yang sudah lama dirancang menuju Phuket. On the bike. Cepat, jom. Krabi. Fatimah, you tunggu. Krabi 4 jam. Sarapan kat Krabi gila lah. Daripada Satun ke Krabi, launcher. Pukul 5.30 pagi, kami mulakan perjalanan menuju Krabi. Tujuannya satu, hanya untuk sarapan pagi. Perjalanan mengambil masa 4 jam 256 km dari Satun. Okay, sekarang ni tinggal sini ya, dekat PTT, dekat terang ni. This pay is very good. Sarapan pagi, minum air kopi. Tapi nampaknya tengah berfikir dia nak minum apa. Dia sangat fikir lah kau ni. Ni sini ni. Ambil cawan, ambil ni, periksa apa. Potong. Batu sampah ada bawah punya bawah. Mana? Sampah dia bawa ke depan nanti. Pengalaman ni dah tunjuk cik padang. Bukan dia panas. Satu je pada. Satu je lah. Kau pelagak. Nampak roti dia. Dia dah panaskan, Mal. Kau tidur jangan kacau aku Mal. Kau jangan berdengkur. Kalau kau berdengkur aku tak boleh tidur. Pasal aku nak tolak. Mal, burger Mal. Lipas. Laba-laba, pula gonggok. Tak payah laba-laba apa semua pun. Sedap je dia tidur. Burger pagi-pagi. Burger Thailand padu. Dan nak ada depan. Sama. Nampaknya anjing tu suka snack ah. Bagi ni ikat burung lah. Ini tak murah-murah, burung pipit dah. Corner ni lain weh. Kat sini pun ada mangga juga Ya kan dekat Pasir Gudang ni ada mangga. Iya salah, dia ada QR code tu. Terbang Krabi. Kita berada di bandar Krabi ya. Aku nampak sepak Phuket. Krabi kiri ya. Ini lelena. Buku dah tentap. 2 picture, 2 foto. Okey apa? Maju. Okey. Okey. Maju. Ya. License. Where you bicycle? Vehicle ni. Where you bicycle? Okay. License. Dah. Kita dah. First time kena tahan dengan polis Kali pagi-pagi ada roadblock dah. Sekarang ni ada dekat Bandar Krabi. Depan tu dah ulang. Sekarang ni tadi lepas traffic light ada roadblock tu. Jadi motor MC tu kata kena saman. Pasal sini dia nak lesen fizikal pula. Tadi kita orang tunjuk lesen fizikal. Lepas tu yang situ mungkin dia tak ada fizikal ni. Dia ada KF kan. Dia tak terima lah. Dia nak fizikal. Tak tahu tu tengah settle tu siapa tu. Tengok ni dia. Akhirnya kami sampai di Krabi pukul 9 pagi.
Barang jadi. Alhamdulillah sampai. Alamak. Parking depan lobi lah. Depan lobi pun boleh parking. Kedai palu-palu ramai pun Jangan boh, ada dia cari kau boh. Kau mohon ke dia? Habis. Abang lambat. Kerabu je ni. Okey, saya nak nasi kerabu. Makan. 2. Kerabu? Ni. Lagi kerabu? Ya. 2. 4 lah. 4. Sekali. 5. 5. Tak apa nanti dia 6. nasi kerabu 6. Dah lapar ni boh. Betul. Ambil makan dulu. Boleh tambah. Sekarang makan nasi kerabu. Bumbu ayam goreng. Dapat leher ayam. Bismillah. Jumpa dengan tolak. Original nasi kerabu. Pantai Aonang. Kerabu ni laksa pula. Apa tu? Laksa. Tadi dia pergi seorang-seorang tau. Oh, ni saya enjoy tadi. Itu pun ada kena kami dibuat tau. Makan. Okey, settle sarapan. Kita nak pusing Pantai Krabi. Okey, jom. Let's go. Hadang ni lah. Kanan kau ni yang malam tu kita sampai kita makan situ. Yang sebelah kanan kau ni lah yang makan paprik tu nasi kicap. Top. Number one. Fatimah ada Fatimah? Nak selamat parking mana? Depan tu. Tu bermotor mana tu nak selamat. Okey, sekarang sampai dekat viewpoint Krabi. Set up kejap kamera. Motor tak tinggal ni. Lamp merah ni. Tak ada parking. Ambil gambar. Dah lah. Motor apa? Set up. Gambar apa semua. Kamera. Ambil gambar sekali terus. Capik. Kamera dari kat sana. Lama-lama tau. Parking kat sini tau. Merah. Dah set up semua settle. Lepas tu terus boleh tinggal motor kejap. Biar cantik tau. Pukul 11.30 pagi, selesai bergambar di Krabi Viewpoint, kami meneruskan lagi perjalanan yang masih belum selesai. Sepanjang perjalanan kami di Krabi, kami dihilangkan pemandangan Bukit Batu Kapur yang berdiri di kiri kanan jalan, melupakan keletihan kami seketika. Tujuan kami masih belum selesai. Perjalanan ke Phuket mengambil masa 2 jam 30 minit, 145 km. Dan akhirnya kami tiba di Phuket. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni ada dekat pantai Phuket tu yang viral tu. Apa yang ada kapal terbang landing tu. Sekarang tadi pusing-pusing. Okey. Sekarang ni kalau ikutkan parking kat sana. Tapi yang orang sana kata kalau nak tengok kapal terbang tu kena tengok kat sini. Dari sini. Tapi kenderaan tak boleh masuk. Nanti kena denda RM1,000. Sekarang ni aku nak pergi ke pantai tu 1 kilo lah lebih kurang. Sekarang ni ada servis menaiki tuk-tuk ni. Nak tengok kapal terbang. Okay, sekarang dekat pantai kapal terbang landing. Tu kapal terbang dia tu. Kejap lagi dia take off ni. Belum. Lambat lagi. Tak ada driver. Kapal terbang review mal. Tak dengar mal. Tak, yang bising je apa. Janggut lah nak tunggu kapal terbang ni. Jap lagi sampai. Lagi? Lagi ni. Aku tunggu kapal terbang depan sana. Sekarang nak balik. Kawan-kawan semua tunggu kat sana. Cepat, lambat tinggal. Up.
berada di Phuket Road 402. Pukul 4 petang. Kita nak minum dulu. Duit kena banyak ni. Syukur Alhamdulillah akhirnya Bikers Comot sampai ke Phuket. Jadi kalau dah sampai kat road 402 ni tak tampal stiker. Bukan Comot namanya Tak sempurna dah. tampal kat situ Baik. Oh. Sini Kita comot atas ni apa? Sini. Phuket. Bangsa. 2026 luncur. Mantap. Dekat road 402. Bawah ni untuk kita boleh belah baju. Lepas tu owner kedai ni, pekerja kedai ni lah, pekerja kedai ni boleh bagi tumpang untuk orang solat dekat dalam ni. Boleh lah. Boleh lah sambil shopping tu. Boleh lah tumpang solat. Ni ada bilik air dia. Video. Video. Jangan di. Road 402 good. Okey. Phuket Road 402 go. Tak jadi. Semua dah alamat dah. Okey, air dah bayar semua? Dah. Kenangan jangan tinggal, kenangan buat balik. Tak, tinggal kat atas. Mana yang tak ada gear tu pandai-pandai Ringgit tu. Uyo. Tadi jaga corner corner gerak. Uyo. Jaga. Yo. Tekak je. Betul. Jalan dia macam licin. Mungkin lagi stream. Terus belok kanan. Tu apa Satu meja depan tu Tu Kan Bukan Patong Beach. Lepas lah. Di dalam lagi sikit lah. Ha? Dia dekat lorong dia tu ni tadi. Kat lorong? Lorong. Ini balik ni. Hotel kami berada di Patong Beach. Waktu ni jalan sangat sibuk. Sebelum menuju hotel, kami mencari gerbang Patong Beach untuk bergambar. Jambu hilang. Mana jambu ni mana? Jambu. Ni Patong Beach ni, apa? Mana boleh ni? Foto. Ada polis tu jaga tu. Nak ambil gambar susahlah pakai motor. Ada polis. Nampaknya waktu ni tak sesuai untuk bergambar. Kami putuskan untuk terus menuju ke hotel. Malam susah nak ambil gambar. Balik hotel dulu. Alhamdulillah, pukul 7.10 malam, kami sampai di hotel. Sekarang ni Haji Syawal je yang apa? Baring pun boleh. Dia tak mahal. Apa lagi Mal? Allah. Kena. Dia buat macam RS lah. Apa? Yang tu dia belok tu bang. Siapa? Habis awal ni. Allahu Akbar. Kat mana? Dekat belakang tu lah. Rescue. Dah bangun dah.
One room. Half day or full day trip? Yeah, no, I want 3 day, 4 night. 3 day, 4 night? Yes. You want massage? Oh, yes. Free massage, free massage. Hah? Dia dah bagi kad belum? Belum. Passport and you separate passport to me, one room who stay together. My card room. Mana? Siapa? One Okay. key I insert in the room. Oh, one okay. Alhamdulillah. Kad kena touch. Jangan lupa. Oh, biasa aku resort macam semalam. Hotel-hotel ni jarang. Aku dah tekan nombor 5. Apa lock tu? Lock. Tak mal, sebelah jalan dah ngelaput mal. Macam inilah booking hotel. Aduh. Nampak ni bilik kita. Tu tengok kat luar, tengok kat luar. Kat luar. Ini dia view kita. Bangla Road. Endena. 2 malam, mantap. Oh, dah apa? Tengok balik. Apa sepas? Apa sepas? Tengok. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Betul tak lampu kan? Dia takut. Ya, sebab lampu dia takut blower dia tak hidup. Belum lain. Mana blower ni sis? Ni. Ha. Tak ada. Ni. Boleh. Mati kan? Mati. Pelucah jap. Kat saya kau dengar. Mampus. Jangan hidup. Jom pergi makan. Oi, depan ni. Baik ni makan ni. Handlebar tu, ada handle tu. Jalan-jalan cari makan. Macam inilah serabutnya wire. Macam tu je lah serabutnya aku dengan Kamal. Pening. Jasmine Iceland. Wah, kau punya selera Jasmine Iceland. Tengoklah. Apa radio? Ini bot baik ni That one buy speedboat, 3,200 ni. include packet, include pamper car and boat, sea canoeing under the cave, and have lunch drinking Sampai on pukul the 4 car. nampak tau.